Alright, okay, hello. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good currently evening lah. Time saya record ni tengah petang. Okay, so saya sambung untuk kita punya video. Actually, this is quite late untuk saya buat video ni, but I think awak pun tak sempat pun nak tengok previous video. So now, baru saya nak masuk kepada satu demi satu, which is kita nak tengok each groups ataupun each period yang ada dekat dalam chapter 4 ni. Okay, so basically tak banyak pun apa yang awak akan belajar dekat dalam chapter 4 ni, and then awak pun dah tengok kawan-kawan awak buat. Okay, ada apa? Kita ada kumpulan 18, kumpulan 1 versus 17, and then kumpulan color 3 dan juga unsur peralihan. So basically ada 4 sahaja. So kenapa saya kategorikan 1 dengan 17 tu bawah satu benda yang sama? Because dia macam contradict to each other. Okay, so saya kategorikan dia sebagai satu group yang sama sahaja. Alright, so in this video, okay, macam saya kata, saya tak nak buat video yang panjang-panjang. This will be a very short video. So in this video, saya akan terangkan untuk unsur dalam kumpulan 18. Okay, so saya remind balik, apa itu unsur? Unsur adalah, ni kita tengok ni. Okay, yang seketul-seketul ni, ni semua unsur. Kumpulan tu apa pula? Kumpulan tu adalah unsur-unsur yang terletak daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah dalam jadual berkala unsur, dalam JBU. Okay, so maksud unsur kumpulan 18, unsur tu adalah berada di baris yang ke-18, di lajur menegak yang ke-18. So that's why dia punya nama adalah unsur kumpulan 18. Okay, so selain daripada itu, nak tahu macam mana satu unsur tu kumpulan 18 ke tidak adalah awak tengok dia punya electron valence. Okay, so kalau electron valence dia 8, contohnya 288. So 288 ni argon kalau tak silap saya, 18 argon. Okay, so dia punya electron valence ialah 8. So that means dia adalah unsur kumpulan 18. Okay, so that's how you know it, dia kumpulan 18 atau kumpulan berapa. So this is just a recap. Video sebelum ni pun saya dah ada terangkan juga. Okay, alright. So now unsur apa yang ada dalam kumpulan 18? Kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan oganesson. Okay, yang commonly famous untuk ditanya adalah yang inilah, helium, neon, argon, krypton, sampai krypton je lah. Okay, yang lain tu bukan tak famous, ada dia keluar tapi just maybe just applications ataupun dia just tanya tu unsur kumpulan mana dan so on. Okay, okay, so kumpulan 18 ni kalau awak tengok dia punya electron valence ialah 8. That means dia dah mencapai satu kestabilan, okay, iaitu kita panggil sebagai kestabilan oktet. Kenapa kestabilan oktet? Sebab electron valence dia adalah 8. Kecuali untuk helium. Helium dia adalah kestabilan duplet. Sebab apa? Sebab dia punya electron valence ialah 2. Okay, so dia dah stable. Maksudnya unsur-unsur yang ada dalam kumpulan 18 ni dah memang stabil. Sebab itulah dia ada sifat lengai. So sifat lengai ni maksud sifat yang tak aktif lah. Dia macam tak ada reaction apa-apa. Okay, dia very macam tak ada reaction, okay, sebab dia lengai. Dan kumpulan 18 ni kita panggil dia sebagai gas adi ataupun gas nadir. Okay, gas adi ataupun gas nadir. Either one, kadang-kadang disebut gas nadir, kadang-kadang disebut gas adi. Okay, bergantung kepada soalan tu nak tanya apa. Kenapa dia boleh lengai macam saya kata tadi? Sebab dia punya electron valence. Okay, electron valence dia 2, electron valence dia 8. So dah mencapai kestabilan duplet, dah mencapai kestabilan oktet. So dah stabil lah. Okay, dah stabil, so dia adalah sifat lengai tersebut. Okay, alright. So now kita tengok apa lagi. Disebabkan dia dah mencapai kestabilan oktet dan duplet, so dia bersifat lengai dan dia tidak reaktif secara kimia. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, electron valence dia dah 8 ataupun 2. Okay, maksudnya dia dah stabil. Dia dah bersifat lengai, dia dah stabil. Petala valence dia dah penuh dah. Okay, petala valence dia dah diisi penuh dengan elektron. Okay, so disebabkan dia dah stable, okay, dia dah capai susunan duplet ataupun oktet. So dia tak akan reaktif. Okay, dia tak akan reaktif, that means dia tak akan derma, dia tak akan terima ataupun dia tak akan kongsi pun elektron dengan atom unsur yang lain. Dia tak derma, tak terima dan tak berkongsi dengan atom unsur yang lain. Dan unsur kumpulan 18 ni dia wujud sebagai monoatom. So this is a keyword. Okay, jangan tertukar. Kalau kumpulan 17 nanti dia ada satu istilah lain.
Kumpulan 18 kita panggil dia sebagai monoatom. Sebab itulah kalau kita sebut, contohlah kita sebut gas helium, kita tulis dia sebagai He sahaja. Okay, kita tak tulis dia He2. Okay, kita tulis dia sebagai He sahaja. Sebab dia wujud sebagai monoatom. Okay, satu je atom dia. Walaupun dia gas, okay, tapi dia wujud dalam keadaan satu sahaja. Okay, alright. So settle. Untuk sifat kimia settle. Sekarang kita tengok kepada sifat fizik dia pula. Okay, so sifat fizik dia macam kalau awak ingat video yang saya buat sebelum ni. Okay, kumpulan 18 ni dia bukan logam. Okay, saya buatlah jadual tu balik. Saya buat jadual balik sifat fizik tu. Okay, sifat fizik kita ada stick, STK. Okay, logam bukan logam. Okay, S untuk saiz. So saiz macam yang kita belajar, semakin ke bawah, saiz dia akan jadi semakin besar. Ingat, pacak, naik bukit pacak bendera. So makin bawah makin besar. So saiz semakin bertambah. Okay, so untuk logam, selepas daripada saiz, semua anak panah ke bawah. Okay, maksudnya takat lebur, takat didih dia makin kurang, ketumpatan pun makin kurang. Untuk bukan logam ni pula, semua anak panah dia tunjuk ke atas. So takat lebur dia makin bawah akan jadi makin tinggi, ketumpatan dia pun makin bawah akan jadi makin tinggi. Betul tak? Kita tengok nampak. Okay, semakin ke bawah, dia punya takat lebur semakin tinggi. Daripada negatif 270 sampailah ke negatif 71. Sama juga dengan takat didih, daripada negatif 200 sampailah ke negatif 62. So betul lah. Okay, kalau bukan logam, semakin ke bawah, okay, dia punya takat lebur akan semakin meningkat. Ketumpatan pun sama juga. Kalau awak tengok ini 0.00017, tapi bila Zenin kita 0.00550. So semakin ke bawah, dia punya ketumpatan akan semakin tinggi. Sebab apa? Okay, sebab dia punya saiz jejari atom. Okay, so saiz dia makin bawah makin besar. Okay, so elektron pun akan bertambah, bilangan petala pun akan bertambah juga. Okay, alright. So pertambahan takat lebur dan takat didih unsur berlaku apabila menuruni kumpulan. Ini saya dah cakap. Okay, dan bila saiz atom bertambah, daya tarikan antara atom pun akan bertambah. Maka kita perlukan daya kita perlukan lebih banyak tenaga haba, untuk putuskan, untuk atasi daya tarikan antara atom. Alright, kita perlukan lagi banyak. Okay, kita perlukan lagi banyak daya. Sebab itulah dia punya takat lebur dan takat didih akan semakin tinggi. Alright, so now kita tengok ni unsur kumpulan 18. Yang ni awak boleh baca je lah. Okay, helium dalam belon kaji cuaca dan juga digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Okay, kenapa? Untuk tujuan kestabilan lah. Untuk tujuan kestabilan dan buatkan kita punya tank tu jadi lagi ringan. Neon, okay, dalam iklan. So kalau awak pernah tengok kat Japan, kan? Japan, Shibuya streets tu, dia penuh dengan neon. Okay, kemudian kita ada argon dalam lampu kali matang ataupun dalam mentor elektrik, dan kita juga gunakan argon untuk provide atmosfer yang lengai dalam kerja mengimpal pada suhu yang tinggi. Krypton kita guna dalam flash kamera, dan kita juga guna untuk rawatan retina mata. Kita ada xenon untuk rumah api dan juga radon kita ada guna untuk merawat kanser. Kenapa kita pakai guna untuk radon ni untuk merawat kanser? Sebab biasanya untuk merawat kanser ni kita akan pakai radioaktif, MRI semua tu lah kan. Okay, so radon ni satu-satunya radioaktif yang stable. Okay, sebab tu dia berada dalam kumpulan 18 dan kita gunakan dia di dalam tujuan perubatan. Okay, so now untuk video unsur kumpulan 18 itu saja. So next video yang awak akan tengok adalah kumpulan 1 versus kumpulan 17. Alright.